Sementara itu, Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata Malaysia akan terus membantu Timor Leste bagi memudahkan proses negara itu menjadi anggota penuh ASEAN. Menerusi beberapa siri mesyuarat menteri-menteri ASEAN, kesemua negara anggota menyatakan hasrat untuk memastikan kejayaan penyertaan Timor Leste. We are trying our very best to facilitate and also to help to assist Timor-Leste, because majority, a lot of all countries, in fact, for that matter, we want to see that Timor-Leste will be admitted as one part of ASEAN, a big family of ASEAN. But now Timor-Leste have to work doubly hard to fulfill all the conditions and all those legal instruments they have to comply with. So failing which, I think quite difficult, but we try our very best. Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN serta Mesyuarat Majlis Penyelarasan ASEAN telah menyambut baik pengoperasian unit Timor Leste selain memuji kemajuan signifikan yang telah dicapai oleh negara tersebut. Malaysia juga mengiktiraf usaha berterusan negara anggota dalam memberikan bantuan pembangunan kapasiti kepada Timor Leste bagi mempercepatkan proses kemasukan Timor Leste sebagai ahli penuh ASEAN. Dia bersamaan dengan tema ASEAN kita tahun ini, iaitu inclusivity and sustainability. We must be inclusive. Timor-Leste adalah merupakan negara di dalam ASEAN dan mereka sepatutnya kita masukkan mereka di dalam kumpulan negara ASEAN sebagai anggota penuh. Tapi Timor-Leste mesti bekerja kuat untuk mereka memenuhi sebahagian besar daripada keperluan-keperluan undang-undang ataupun legal instrument yang perlu mereka patuhi.